Okay, flag, right? Pattern, breakout. Okay, so first kali you kena tahu bentuk dia macam mana. So bila kita sebut flag, mestilah dia kena ada bendera. Jadi bendera dia ni bukan bendera macam bendera Malaysia tu, tapi bendera macam dekat corner kick, padang bola tu kan. So bentuk dia macam ni. Jadi dekat mana munculnya flag pattern ni? Okay, normally dia akan muncul after spike berlaku lah. So bila saham spike, pump, okay, kita tak nak beli, okay, kita nak tunggu dia jatuh dulu. Jadi time di tengah jatuh ni kita nak buat satu support. Ni kita akan tunjuk nanti kejap lagi macam mana nak buat support apa semua tu. And then kita nak buat some sort of downtrend line lah kan. Jadi dekat mana nak entry untuk flag pattern ni? Bila dia breakout je flag ni. So the moment dia breakout je kita buy dekat sini. Okay. So recap balik. First kali you kena tahu, you kena nampak bentuk flag tu. Baik, kita akan tunjuk contoh, jangan risau. Okay. But dia akan muncul selepas spike berlaku. Boom. Kan? Boom. Okay. Contoh boom. Alright. Kita tak nak beli. Time tengah boom, 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 boom ni. Kita nak tunggu dia jatuh. Ada bentuk potential flag pattern breakout. Okay. So kita buat satu support. Right. And then kita buat some sort of downtrend line kat sini. Nampak tak yang ni? Yang dilanggar ni tadi kan. Macam tu. Okay. So kita nak beli. Once dia breakout flag tadi tu. Okay, sangat-sangat simple. Last recap, spike berlaku, tunggu jatuh. Okay, buat satu support area sini, buat satu downtrend line area sini. So the moment pecah aja downtrend line ni, make sure bagi kena lah. Okay, kan? Make sure bagi kena. Right. Contoh. Okay. So the moment dia pecah je downtrend line ni, kita buy. Okay. Alright, kita nak ambil contoh di counter side park. Okay, so untuk flag pattern breakout ni, first benda yang penting adalah is imagination you. Okay, mata you kena nampak. Maksudnya you tengok chart tu, nampak tak ada bentuk flag pattern? So kalau you tak nampak tu, dia agak susah lah. Okay, so cuba you guys tengok. Saya bagi you guys masa 5 saat untuk you guys tengok. Ada tak nampak flag pattern punya setup tadi? 1, 2, 3.